Selamat datang ke 10 Hari Cinta. Di sini, dalam masa 10 hari, kita akan tentukan sama ada cinta itu benar-benar wujud dari pandangan pertama ataupun hanyalah mainan perasaan semata-mata. I will still stick to my pilihan until the end. Setia walaupun tak dapat. Maybe mungkin jodoh saya dengan orang lain. 8 orang peserta, 4 lelaki dan 4 wanita akan mengenali satu sama lain. Mereka akan berhadapan dengan cabaran, emosi. Baru benda kecil je kan? Mak kau lah! Masa saya kena pakai rezeki bodoh. Wow. Apa ni? Waktu tadi kau kalah apa cakap apa? Eden. Lah. Kau ni lah. Bodoh lah. Orang ambil tipu lah. Dan pilihan yang mungkin akan mengubah hidup mereka. Actually saya dah dapat tarik topi dia. Dia macam tak puas hati, tenggelamkan muka saya, tarik dalam kolam. Bila saya nampak tadi dia emosi, tengok dia menangis tau. Rasanya bukan sebab kalah, sebab geram. 10 Hari Cinta bermula sekarang. Bagi saya, cinta ni dia merupakan sesuatu perasaan yang indah dan dirasai oleh semua. Cinta ni dia bukan sahaja sesuatu yang dirasai je. Dia ada komitmen, kesefahaman dan juga setia, kesetiaan kita tu. Nama saya Sindu atau lebih dikenali sebagai Dudu. Umur saya 25 tahun, sudah bekerja. Saya mula berlakon dari saya baby lagi, 2 bulan dan merupakan seorang penari juga. Bagi Dudu, ideal type ialah Dudu nak seorang yang tinggi, kena umur lebih tua daripada saya. Selain tu, okey je. Dan kena ada komitmen dan rasa tanggungjawab tu kena ada. Kalau saya dapat pasangan yang bukan daripada bangsa saya okey je sebab jodoh kita tak boleh nak tentukan kan. Dan kalau dah jodoh, kita teruskan je. Saya okey je mana-mana. Definisi cinta untuk saya adalah lebih kepada chemistry. Sebab chemistry tu sangat penting. Kalau tak ada chemistry memang takkan berjalan lah. And then pada saya, cinta ni juga perlu ada keseimbangan. Both party need to be really care each other and need to understand each other. Saya Rosama, saya berasal dari Kuala Lumpur. Kerjaya saya bekerja sebagai seorang content creator dan seorang music teacher. Saya juga selalunya memang akan buat konten lah setiap hari. Itu memang rutin harian saya. Harapan saya untuk program ni hopefully lah saya akan jumpa seseorang yang benar-benar sesuai untuk saya. And yeah, I mean, if this show is give me jodoh, why not? Yeah, but at the same time, we're gonna see how everything is going. Masa masuk tu, saya rasalah like macam mana cara dia bawa diri dia ke tempat tersebut lah. Sebab ada aura. Nama siapa? Hero je. Awak? Dudu. Macam saya memang nak sangat orang yang memang tahu macam mana nak handle sesuatu conversation tu. Because of usually talking ni sangat penting when it goes to relationship. And I wish to have someone who really know how to have a good conversation. Okey tak sini? Okey. Okey ya. Dah biasa lah. Boleh lah. Ada orang baru lah. Siapa tu? Cinta bagi I ialah ketenangan antara dua jiwa. Jiwa yang saling memahami and saling melengkapi. And bagi I, cinta ni juga buat kita jadi matang dalam tempuh segala jalan bersama. Nama I Min Najwa, berasal dari Perak. I seorang pramugari. Nama siapa? Min. Hero ya. Min lah. Dudu. Okey. Blackpink. Bukan lah. Oh, okey. Kan.
Okay, to be honest, benda ni memang daripada awal saya tengok dia. Saya, to be honest, memang seorang yang jujur lah. Kalau aku cakap bodoh, bodoh lah. So aku rasa hodoh lah. Tapi memang saya nampak dia tu, first time saya nampak dia bila dia approach kat saya rasa macam, dia ni memang sangat, orang kata apa, genuine. So that's why saya approach dia. Daripada awal saya nampak dia approach saya, dia ajak saya duduk kan. So jarang perempuan buat macam tu tau. Selalu lelaki yang kena buat benda tu. So saya rasa interested lah untuk to know her. Berangin lah. Itulah, minta angin kuat lagi lah. Jangan, sekejap lagi terbang ke? Oh, jangan. Okey. Definisi cinta bagi saya, cinta ni bagi saya bukan sekadar satu perasaan je tau. Dia, it's like a rhythm. Sebab orang tu kena vibe dengan kita. Benda ni macam nak kena pergi jauh. So, kita kena ada orang yang memang sama values yang kita. Kalau tak, memang takkan pergi mana lah. Susah lah nak cari orang ngam kita. Sebab nak cari orang ngam kita, kita kena, orang tu kena faham kita, kena ada empathy, kena ada macam perasaan, macam understanding juga. Nama saya El Umar Mokhtar, nak panggil Umar boleh, panggil El boleh, Mokhtar ada juga orang panggil tapi jarang-jarang lah. Saya seorang pelakon tapi tak banyak berlakon TV, saya banyak berlakon drama-drama vertikal kat TikTok. Saya seorang yang boleh katakan sangat aktif, kadang-kadang pemalas sikit nak pergi workout pagi-pagi tu, tapi saya at least cubalah sebab memang saya dari kecil try badan, sebab memang cita-cita saya masa kecil nak badan macam Goku, sebab tengok Goku masa kecil kan, tengok badan lawa macam nak cuba try makan badan macam Goku. So itu yang saya ceburi fitness lah. Kita nak cari yang orang yang kita boleh macam memahami kita, yang boleh support kita. Behind every successful man is a woman behind him. Harapan saya lah, saya bukan nak macam nak cakap macam nak cari pasangan sebenar, nak cinta sejati, nak jumpa kat dating show kan, tak adalah. Tapi at least kalau orang tu macam kita boleh vibe dengan dia, I think there's a connection to be made there. Sebab kalau kita ada connection dengan orang tu, tak kisahlah macam kita dah lama tak jumpa ke, dah lama tak borak ke, tapi kita akan balik-balik ke macam sebelum kita macam berpisah. Sebab macam kalau jodoh tu tak pergi mana lah kan. Itulah jawapan dia. Tapi in the end of the day, memang harapkan macam kita semua ni boleh macam ada connection lah at the end of the show. Macam Superman. Sado. Hello. Oh, bos Hai. Selamat. Hai guys. Hai, nama siapa? Umar. Hai, Umar. Dudu. Irul. Min. Okay. Nice to meet you guys. Okay. Senang nak pikat wanita. Boleh kot. Tak tahu lah. Sebab dating macam numbers game tau. Kita try kan. Dalam macam 100 tu boleh lah dapat macam 2-3 ke apa. Dia macam main sales juga. So macam kena try lah. Trial and error lah boleh kira kan. Juga. Red flag. Banyak cakap. Kalau dia banyak cakap, nak dengan siapa? Bagi saya, cinta ni bukan sekadar perasaan sayang terhadap seseorang, tetapi ia merupakan komitmen juga, pengorbanan dan tindakan. Sebab perasaan cinta tu tidak akan timbul dengan begitu. Dia kena ada komitmen. Nama saya Max Ren, umur saya 19 tahun dan berasal daripada Sandakan, Sabah. Saya merupakan seorang model dan influencer dan pernah memenangi beberapa pertandingan Ratu Cantik di Sabah, salah satunya Iconic Model Ambassador Sabah 2024, sekaligus pada tahun yang sama saya dilantik sebagai Miss Icon Fashion Sandakan City. Dari segi fizikal, Max suka yang tinggi, kulit putih. Soal umur, saya tidak kisah dia umur berapa pun. Kalau matang, saya lebih suka. Wow. You go girl. Lawa. You go girl. Wow. Macam model. Yeah. Hai. Hai. Tak lawa baju. Biasa. Siapa nama? Max Ren. You also? Dudu. You all. Okay. Yeah. I all nama Umar. Oh. Saya Irul. Oh, Min. Tak boleh I pun. Okay, tak apalah. Dia panas tu. Dia tengah panas. Panas. Dia panas. Panas, Max. Panas saya. Okay. Nak duduk sebelah rumah pun boleh je. So, kita tak sus. Boleh je mana-mana. It's up to you. It's up to you. Ha.
Okey, harapan saya semoga saya dapat jodoh lah dalam program ni. Sebab saya single sejak lahir. Dah 19 tahun single, tak pernah ada boyfriend. Sian kita tahu. My definition of love is bila kita pergi kat seseorang and then dia boleh buat kita rasa selamat and dia boleh buat kita rasa kita dihargai. Itu apa yang saya nampak lah cinta. Kalau kita rasa tak dihargai itu atau tak selamat dengan seseorang, kita tak boleh panggil itu cinta pun sebenarnya. Saya Aiden Taufik, saya berusia 25 tahun. Saya berasal daripada Alustar Kedah tapi sekarang saya stay dekat Puchong. And then untuk background saya budak graduan daripada Unik Ilmiat, degree in Mechanical Engineering, Aviation Technology, and then that's it pasal saya. Harapan saya ialah untuk jumpa atau match dengan seseorang yang boleh buat saya rasa selamat daripada segi fizikal dengan juga mental. Oh, seru. Wow. Hai. Hai. Macam tu je? Macam tu je? Macam tu je? Siapa nama? What? What? Nama. Aiden. Oh, Aiden. Okay. Okey. Aiden. Max. Max. Definisi cinta bagi Kara sebenarnya saling melengkapi each other, saling faham. Trust, that's the most important, yang penting. Sebab Kara boleh letakkan kepercayaan Kara kepada seseorang tu hampir 100%. Saya Siti Nur Shakira, saya berumur 21 tahun. Kara ni sebenarnya clingy, manja, happy go lucky, tak mudah marah. Sebab Kara ni jenis orang yang tak sampai hati. Oh, wow. So, dua orang lagi. Harapan Kara dalam program ni sebenarnya Kara harap Kara jumpa orang yang boleh Kara trust and boleh lagi bawakan rasa kepercayaan tu kepada Kara. Kara harap orang yang Kara jumpa kali ni tak membuatkan Kara rasa menyesal one day macam yang lepas. Hai. Pilihlah nak duduk mana. Nak duduk sini ke? Nak duduk sebelah rumah ke? Okey. Okey. Sebelah host ni ada ruang juga. Sebelah pasal dia orang. Hai. Kan? Orang Sabah ke? Orang Sabah ke? Bukan orang Sabah. Oh, orang Sabah. Wah, ya. Tahu tak, saya orang KL je. KL. Rara, ya. Hai, Umar. Sekejap, siapa nama dia? Rara. Rara, okey. Wow. Lagi sekali? Oh, tak, sekali dia, okey. Sekali je. Rar. Jangan yang tu. Oh, faham? Definisi saya tentang cinta adalah bila kita saling menerima antara satu sama lain, saling memahami, dan bila kita jumpa kita punya pasangan tu, kita sentiasa teruja dan tak pernah bosan. Nama saya Ehsan Suaid, saya bekerja sebagai brand eksekutif untuk satu local brand. Kalau saya suka seorang yang family person, dan lagi satu saya suka kalau dari segi appearance ataupun fizikal, saya suka yang comel-comel, yang nampak lemah lembut. Kiranya macam saya ni nampak sebagai seorang yang protektif untuk dia. Okey, saya actually seorang yang agak pemalu kalau tak kenal dengan orang ataupun baru berjumpa dengan seseorang. Jadi saya perlukan sedikit masa untuk saya rasa selesa, and kalau betul-betul lah saya suka kat seseorang tu, of course at first saya akan malu lah sebab saya suka sebab dia cantik and all kan. Tapi throughout the journey maybe saya akan makin boleh jadi diri sendiri dengan dia. Bila saya dah selesa dengan dia, of course kat situlah saya boleh jalinkan cinta. Lagi seorang. Sabar. Saya nak sambut. Oh, Oh, man. Alright. Hai. Hai. Dia sebelah I, takut sikit. Nama siapa? Ehsan. Ehsan. Al-Ehsan. Saya suka seseorang yang pendiam. And sebab, I don't know, tapi sebab dia nampak menarik. Dia ada daya tarikan dia sendiri. Saya ni malu sikit bila
dengan orang yang saya rasa macam ada spark. So bila dengan dia, bila nak eye contact tu saya rasa segan sikit. Okey. Untuk aktiviti kedua hari ini, tadi saya dah nampak semua dah berbual sama sendiri, dah kenal-kenal betul? Betul. Betul. Dan mungkin mungkin tak tahu, mungkin dah ada rasa sesuatu ke tak? Ada rasa. Ada. Oh. Lajunya. Laju. Jadi untuk aktiviti kedua ni, saya nak minta setiap seorang daripada anda semua untuk tuliskan satu nama. Satu sahaja ya. Nama orang yang anda rasa paling menarik masa anda jumpa dia tadi first time. Okey. Fikir betul-betul nama tu. Jangan kasih sebab-sebab yang biasa sangat. Contohnya dia cantik je ke, dia handsome je ke, tak nak. Kita dekat 10 hari cinta ni kita deep. Okey? Deep Dia mesti ada something, rasa sesuatu. Ya, sesuatu apa saya tak tahu, terpulang pada anda semua. Tetapi satu peringatan. Ingat nama yang anda tulis itu adalah rahsia. Nampak permainan dia? Okey. Tapi kau tahu lah. Tak ada orang beritahu. Mungkin saya pun tak tahu. Jadi Nakal. Duduk sabar duduk. Okey. Boleh? Boleh deh. Kalau semua dah clear, semua dah jelas, let's go everybody. Alright. Kita go hari ni. Let's go. Okay, let's go. Okay, to be honest, tujuan saya letak nama tu because of saya rasa among of all of them, dia special sikit. So saya nak tahu orang yang special. Kadang-kadang orang yang kita nampak terlalu same, type yang kita selalu nampak di mana-mana tu, bukan nak cakap yang lain tu bukan type mana-mana. Tapi of course kita nak nampak yang something special yang saya rasa saya nak kenal dia. Sebenarnya saya pilih dia sebab nak tahu dia lah, sebab dah banyak yang kita borak tu, dia seorang je yang tak nampak dia borak banyak sangat. So nak cuba tahulah, nak cuba kenal sangat sikit, sebab yang lain tu semua duduk sebelah-sebelah tu boleh kata dia orang borak paling banyak lah. Saya tengok antara semua tu dia paling peta bercakap dan saya antara orang yang agak diam kat situ. So saya rasa benda tu saya boleh ikut dia punya energi lah kalau dia dengan saya. Benda ni saya rasa chemistry tu ada dekat situ. Why not kita try kenal hati budi kan? At the first impression saya tengok dia nampak macam seorang yang lemah lembut, and macam saya cakap juga saya suka orang yang family person. So she looks like that. Boleh cakap suka. Suka lagi sesuai lah untuk emosi saya sekarang. Saya rasa saya suka dengan karakter dia for now. Saya rasa lagi connected, rasa lagi compatible kot. Baru first level kita kenal. So kalau dipilih saya juga, kita cakap Alhamdulillah kan. So depends lah. If dia pilih saya juga, mungkin jodoh, mana tahu. Sebab bagi saya, dia boleh masuk sekali. Sebab tadi berborak pun macam berdengam. That's why saya pilih dia. Dia, bila saya berborak dengan dia, dia respon. Kalau I buat lawak, dia respon. So macam, okay, I rasa okay kot dengan I. Saya nampak dia macam soft spoken, and then antara semua dia punya looks yang okey. Kenapa saya pilih dia? Sebab dia punya looks and tak over sangat lah kalau bercakap ke. Saya rasa macam dia
a bit macam the way he talk, cara dia cakap, cara dia berinteraction dengan orang. Dah berakhir aktiviti kedua kita untuk hari pertama ni. Dan macam saya cakap tadi, saya minta anda semua setiap seorang tuliskan satu saja nama. Nama orang yang anda rasa paling menarik ataupun yang paling there's something there lah bila first time nampak tadi. And setiap seorang daripada anda dah pun tuliskan nama itu. Jadi sejujurnya sebenarnya memang kita tak nak reveal pun. Macam saya cakap, rahsia kan, tak ada orang boleh tahu. So termasuklah kami semua, termasuklah saya. Sebab plan awalnya adalah kita orang hanya expect satu sahaja pasangan yang akan match. Tetapi orang kata by miracle or by fate kot, untuk kali ni, untuk anda semua, ada bukan satu tapi dua. Dia pilih saya balik tu plus lah. Kalau tak pilih tu malu gak Tapi kalau dia pilih juga tu maksudnya okey, kita tengok kita pergi mana saya. Sebab sekarang ni kita nak tengok yang ada chemistry ke tak. Kalau ada chemistry kita boleh jalan. Kalau tak apalah, tak rezeki kan. Selalunya orang tak pandang saya. So if she likes me back or choose me back, I think that a good sign lah in this show. Sebelum saya umumkan, ada siapa nak cakap apa-apa ke? Jadi kalau tak dapat tu macam mana? Nak balik bilik? Awal lagi. Lagi dua tu? Okey. Kalau macam saya petik nama je Semua tak nak cakap Okey. Herol. Ya. Oh, macho. Nervous. Okey, nervous. Okey, tak apa, sabar. Ada apa-apa awak nak cakap ke? For me, it's already happened. I already choose what I think it's for this first round. Yeah, that's my choice lah. Kalau macam itu, it's already happened. Yeah. It's your choice. Then can you show me the person that you wrote the name that you put in the box? Oh, so memang kena tunjuk lah? Yeah, I mean, make it fun, man. In 3, 2, 1. Walaupun kita orang belum berborak panjang lagi, baru gelak-gelak borak-borak kosong, I think it's good lah. Maybe saya ada vibe yang boleh attract dia. Dudu, do you have anything to say? Speechless. Why is that, man? Why is that? Ingatkan dia pilih sesiapa lagi. Tak expect me lah. Ingatkan semua pilih orang lain. Tapi bila match tu macam nervous, macam blushing tu ada lah. Macam rasa macam connected sangat dengan dia. Saya memang sangat happy and of course surprise juga bila tengok reaction dia tadi. Saya pun tak expect juga sebenarnya dia akan pilih saya. Ya, sebab kat situ saya rasa ada lebih ramai yang lebih attractive. Tapi when saya match dengan dia, mungkin saya rasa first time saya borak dengan dia lah. And I can feel that maybe she has the same feeling how I feel with her. And you choose siapa? Allah. Alhamdulillah dah nampak dia dulu dah. Diet terus. Dah login. Okay. Okay, so the first match ataupun first, let's say, quote-unquote lah, the first, orang kata, flare yang ada, spark yang ada adalah Herol dan Dudu. Wow. Masa Dudu tengok reaction dia, macam happy, surprise, and dia pun tak sangka yang saya pilih dia. So macam mungkin jodoh lah kot. Kalau saya dapat beri peluang memilih, of course saya akan cubalah memilih orang lain jugalah. Because macam saya cakap, tak semestinya kita pilih orang yang pertama tu adalah orang yang kita akan bersama sampai akhir. Tapi, if let's say the chemistry is very strong, mungkin will be the same person. I think I would still choose the same person, but it also depends for the next game, what we will be doing and so on. Umar? Ya, saya. Tak yalah sebab awak punya tak match. Dah cakap dah.
Sakit hati kan. Malu tak kena pilih. Tapi tak apalah. Dia masa host dah cakap nama tu memang rasa macam, oh, nama tu pilih kau. Siapa pilih aku kan? Saya tengok, alah, tak ada match pun. Tak apa lah. Tengoklah. Baru first day kan. Ada banyak lagi hari. Tengok lalu. Dia kira macam, saya cakap ni, numbers game lah kan. Boleh katakan 100 orang kita bagi message, 2 dapat reply kan. Kadang-kadang tak dapat reply langsung. Tapi itulah lumrah kehidupan. Nak buat macam mana kan. So, tak apalah. Tapi sebelum tu, Yeah. I mean, this is only the beginning. Yeah, maybe to get knowing each other. Yeah, so jangan ada yang terasa hati lah. Yeah. I'm just saying. Yeah. Apa? You ingat yang 3 lagi terasa hati lah, tak boleh dia. I mean, okay, no, tadi. Maksud saya, dengar dulu. Bila buat satu, especially untuk wanita, bila kita nak kenal seseorang tu, especially when it goes to pilihan, you guys not pilihan. You guys is the best. So benda tu yang maksud saya adalah, this is only the beginning to get knowing all of you guys. No, it's good. No, actually it's good. I agree with you. It's good. Yeah. Perempuan bukan untuk dipilih. Ya. Yeah. Girls, you setuju ke? You setuju ke? Everyone should be deserve good things, yeah. No, it's real bro. It's real bro. Yeah. Okay, kita teruskan. Dia teruskan. Dia teruskan lah. Tak ada match, tak apa. Okay, teruskan. Alright lah, kalau ni nak teruskan dengan cepat, kita ambil orang sebelah hari lah, Ihsan lah. Ihsan, tak payah tunjuk lah, cakap terus siapa. Cakap terus Nama, cakap. Fikir tadi tak payah reveal. Itu sebab 2, kita expect 1. So macam excited. Sebut terus. 3, 2, 1. Rara. Nak match. Oh. Space juga. And Rara, did you choose Ihsan? Yes. Malu lah. Of course happy. Tapi at the same time tadi saya sebenarnya memang sangat-sangat malu lah, segan. Sebab bila saya macam interest dekat someone tu, dah satu malu. Tapi bila tahu yang orang tu choose saya pun bertambah-tambah malu. So saya macam tak boleh kontrol sikit lah tadi. Memang malu gila. Tak sangka match. Tiba-tiba match macam kebetulan ke? Atau ya, tapi rasa macam happy lah. Macam alamak, dia pick saya lah. Saya rasa macam bercampur bau sikit. Waktu tu rasa teruja ada. Rasa macam excited untuk kenal dia dengan lebih dalam lah. Tapi macam saya cakap, as for now, fasa masih boleh cakapkan still suka lah. Belum ada apa-apa perasaan yang lebih detail lagi. Tapi let's see, saya cuba untuk kenal dia dengan lebih dalam. And see how it works for dia juga. Sama ada dia okay tak dengan saya. Kita tengok macam mana lah. Saya try just being myself lah. Tengok dia boleh terima ke apa ke. I think I pilih still orang sama. Sebab I suka dekat dengan dia sebab I think macam dia I suka dicabar sebenarnya. Dia macam susah nak dia dekat. So I rasa macam wow, I rasa tercabar sebenarnya. Ihsan and Rara. So. Dia boleh bisi. Dah boleh tukar tempat. Dah boleh tukar tempat. Awal sangat. Tapi tak apa, macam Aero cakap, walaupun macam dia bukan untuk dipilih. Ini adalah hari pertama, kita masih untuk mengenali. Okay. Nak cakap sedih tak ada dah lagi sebab macam baru kenal kan. So untuk I, dia macam nak reda tapi macam awal lagi kan. So tak apalah, I tengok pun pilihan dia bukanlah sayang I sangat pun. Baru hari first day kan. So if anything kita cuba try our best kot sebab orang tu mungkin tak kenal kita lagi kan. So maybe lepas dah kenal kita, maybe dia nak match kita ke apa. Kalau tak apa, kita move on to the next person. 9 hari lagi. Cepat makan tu. 9 hari lagi cepatnya. So inilah adalah penutup untuk hari pertama kita. Apa yang berlaku pada hari ini, kita ingat, kita simpan dalam hati dan kita cherish sebagai memori ataupun mungkin future. Dan kita tengok dan buka benda baru untuk hari seterusnya. Jadi itu saja untuk episod 1 untuk hari pertama 10 hari
Oh, tak. Korang je yang buat token matching tu. Kita tak payah. Tak payah. Ah, balik. Payah. Okay, I tanya soalan Tak nak, I nak tanya dulu. Oh, nak tanya dulu? Okay, tak boleh, go. tak kisah. Good, Okay. good. Dia tiba-tiba nak macam, dia tanya soalan, dia boleh cakap, oh tak, dia nak tanya dulu. Okay, dia nak take charge. I like a woman who can take charge tau. Okay, you suka colour apa? For now, light blue. Light blue. Like Okay. yours. Oh! Thanks! Bila saya kenal dengan seorang wanita ni, saya tak suka orang yang kalang kabut. For me lah, bila kita nak kenal dengan orang ni, kita biar macam chill because kita nak, yalah, this is heart to heart. It's not about like who's being a DJ radio or whatever. Yang for me, doesn't make this a red flag.